Fidyah ni orang yang tak qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang seterusnya. Kena fidyah. Nah, tengok tajuk yang seterusnya, iaitulah tajuk fidyah. Fidyah ni orang yang tak qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang seterusnya. Kena fidyah. Nah, contoh. Ramadan 2019, dia ada tinggal puasa 5 hari. Sampailah masuk Ramadan 2020. Masuk dah Ramadan. Hak tahun lepas tak qada lagi. Kena fidyah. Itulah fidyah. Mengikut jumhur ulama, fidyah boleh dibuat sebelum melakukan qada puasa atau ketika melakukan qada puasa atau selepasnya. Tak kisah. Nah, fidyah ni dia boleh bayar sebelum qada, ketika qada, selepas qada. Boleh? Nah, fidyah bayar fidyah. Fidyah walaupun tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu yang dia akan dikenakan fidyah jika tidak sempat mengqadakan puasanya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya, tetap wajib membayar fidyah jika dia tahu bahawa mengakhirkan qada itu hukumnya haram. Tetap wajib bayar fidyah. Orang yang tak tahu kata, dia tak tahu kata, oh kalau terlanggar tahun baru, bukan, kalau masuk Ramadan satu lagi, dalam keadaan dia tak bayar lagi hak tahun lepas punya puasa, dia tak tahu kata kena fidyah, tak tahu pun wajib juga bayar fidyah. Walaupun dia tak tahu, wajib bayar fidyah. Selesai. Masalah kedua. 3. Cara bayar fidyah. Orang yang tak boleh berpuasa kerana terlalu tua atau sakit kuat, sakit teruk lah, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tak berdosa untuk tak puasa. Terlalu tua, tak larat lah, terlalu tua. Ataupun sakit kuat, muda lagi, baru 70 lah, baru 24 umur, tapi sakit teruk. Boleh untuk tak puasa dan membayar fidyah. Ini antara antara sebab kenapa seseorang itu membayar fidyah. Fidyah bukan sahaja orang yang tidak membayar puasa tahun lepas sehingga masuk puasa tahun ni dah. Bukan sahaja yang tu fidyah. Fidyah juga berlaku apabila satu orang tu sakit teruk, muda lagi sakit teruk, baru 39, baru 44, tapi sakit teruk. Dia tak wajib qada puasa dan dia boleh bayar fidyah. Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah sekaligus. Seluruh fidyah pada awal Ramadan, fidyah tersebut hendaklah dikeluarkan setiap hari. Contoh macam ni. Orang ni dia terlalu tua. 86 dah umur. 86 tu kira terlalu tua dah tu. Lemah sangat dah badan dia. Masuk satu Ramadan tak puasa, terlalu tua. Dia kata, Ustaz, saya memang daripada 3 tahun dah 3 tahun dah Ustaz, tak puasa Ramadan, tak boleh, ketak-ketak badan, memang saya pitam lah, apalah. Ataupun dia terlalu tua tadi kan, dia kata 3 tahun dah Ustaz, memang tak puasa pun Ramadan, saya nak bayar terus lah. Alang-alang ni baru satu Ramadan, 3 tahun lepas pun memang saya tak boleh puasa, saya nak bayar terus ni, hak Ramadan tahun ni saya nak bayar terus puasa 30 Ramadan, saya nak bawa keluar terus 30 cupak beras, 30 mud bayar hari pertama Ramadan. Boleh tak? Tak boleh. Paling awal dia boleh buat, sehari dia tinggal, bayar sehari. Sehari dia tinggal, bayar sehari. Sehari dia tinggal, bayar sehari. Ataupun dia tinggal daripada hari awal, dia nak bayar 30 Ramadan nanti. Pun boleh juga. Pun boleh juga. Cukup 30 Ramadan, baru dia nak bayar 30 cupak. 30 mud. Boleh tak? Boleh. Boleh, no? Ataupun paling awal dia boleh buat sehari. Nombor 4, membayar fidyah dengan duit. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah tak boleh. Boleh menurut ulama Hanafiyah. Di Malaysia, para ulama kita
para ulama kita, bila sebut Malaysia ni ulama Syafi'i lah. Para ulama kita, semua mufti di Malaysia, kecuali satu saja, semua mufti-mufti lain yang ada mazhab di Malaysia ni, alhamdulillah mereka berfatwa sejak beberapa tahun yang lalu bahawa boleh fidyah dengan duit taklid kepada mazhab Hanafi. Ikut panduan para ulama. Bila ulama kata okey, buat, okey, kita yang orang awam ni, yang muqallid ni, okey, ikut pendapat ulama-ulama yang berpandukan mazhab ini supaya lebih tersusun, tidak mengelirukan ummah dan masalah tu nampak sistematik. Sistematik. Fidyah terhadap orang yang mempunyai qada puasa. Jika seseorang dikenakan fidyah kerana tidak sempat mengqadakan puasanya sehingga datang Ramadan berikutnya, fidyah akan bertambah mengikut pendapat yang asah. Fidyah berganda. Macam mana fidyah ni? Fidyah ni dia berganda ke tidak berganda? Dulu orang sebut fidyah ni berganda. Okey. Sebelum saya terlupa, pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i sebut fidyah itu berganda. Tetapi ada pendapat juga bukan yang lemah dalam mazhab Asy-Syafi'iyah bahawa fidyah itu tidak berganda. Cuma yang diguna pakai oleh para mufti di Malaysia ini, bahkan di kebanyakan dunia Islam yang bermazhab Syafi'i, fidyah itu berganda. Kebanyakan ulama-ulama Syafi'i di Mesir, di Syria, di Yaman, ni tempat-tempat yang Syafi'iyah ni kan, di Malaysia, fidyah itu berganda. Siapa tak mampu, saya sebutkan, kalau siapa yang tak mampu, boleh pakai mazhab yang pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'iyah itu, iaitu fidyah itu tidak berganda. Okey, yang ni masalah yang kelima ini, fidyah apa ni? Fidyah ini adalah fidyah orang yang tinggal puasa tahun lepas, puasa 2019 sampai tahun ni masuk dah puasa 2020, dah masuk dah, dia tak ganti lagi puasa tahun lepas, itu diwajibkan fidyah. Contoh macam ni. Hamba Allah ni tinggal puasa tahun lepas 5 hari. 5 hari. Kemudian 2020, kita buat contoh, masuk dah Ramadan 2020, dia tak bayang lagi. Dia tak qada lagi, bukan bayang. Dia tak qada lagi puasa 5 hari yang dia tinggal pada tahun lepas. Maka dia wajib ke atas orang ini, hamba Allah yang tak sempat bayang puasa Ramadan terlepas 5 hari, tahun ni dah masuk Ramadan, dia tak sempat bayang qada puasa tahun lepas, maka wajib ke atas dia dua benda. Yang pertama qada, yang kedua fidyah. Yang pertama qada memang semua orang tahulah wajib qada. Disebabkan dah masuk pula Ramadan tahun ni, dia tak bayang lagi, maka dia wajib fidyah. 5 hari, apa dia fidyah dia? Sehari 1 cupak. Sehari 1 cupak. 1 cupak lebih kurang di Kedah RM1.75. Kan? RM1.75. Kita katalah RM2. Secupak RM2 dia bayar. Jadi dia perlu bayar disebabkan dia tinggal puasa 5 hari tahun lepas dan dia tak bayar lagi tahun ni, dah masuk Ramadan yang seterusnya, maka dia kena bayar 5 cupak dan qada 5 hari. Qada 5 hari itu biasa. Kan? Disebabkan terlanggar dah Ramadan baru, maka dia kena bayar 5 cupak beras. 5 hari. Okey. Itu 5 cupak beras. Kan? Macam mana pula yang mereka kata berganda tu? Seandainya dia tinggal puasa 2019, Ramadan 2020, 5 hari tadi dia tak bayar lagi. Masuk Ramadan 2021, 5 hari dia tinggal 2019 punya Ramadan tu, dia tetap tak bayar. 2 kali lah bertemu Ramadan. Bila 2 kali bertemu Ramadan, fidyah dia bukan lagi 5 cupak, fidyah dia sudah kali dengan 2. Berapa cupak? 10 cupak. Fidyah dia jadi
10 cupak. Macam itulah cara nak kira fidyah hak berganda tadi ni. Nah, masih lagi orang yang sama. Tuan-tuan dengar elok-elok. Ibu-ibu, ayah-ayah semua dengar kan. Orang tadi juga, dia tinggal puasa 5 hari 2019. Masuk 2020, dia tak qada. Masuk 2021 punya Ramadan pun dia tak qada lagi, maka fidyah dia berganda 5 cupak kali 2. 5 cupak kali 2 kan. Lepas tu ustaz, puasa hak 2020 tu dia puasa ke orang tu? Tanya dia. Hak 2020 tu dia puasa tak Ramadan tu? Penuh tak puasa dia? Kan? Kak, seandainya puasa dia hak 2020, ni hak orang tadi ni, hak tinggal 5 hari 2019 tadi ni. Masuk 2020, dia tak bayar lagi hak 5 hari. Hak 5 hari dia tinggal 2019. Tapi hak puasa 2020, dia puasa habis tak? Puasa habis. Dia puasa penuh. Kan? Habis puasa 2020, masuk puasa Ramadan 2021, hak Ramadan, hak 5 hari 2019, tak bayar lagi. Dia lupa qada. Masuk Ramadan 2021, maka fidyah dia sudah kali 2. Kan? Sebab sudah lalu 2 Ramadan. Sudah lalu 2 Ramadan. Dia macam tu je. Lalu 2 Ramadan, fidyah tu asalnya 5 hari tinggal 5 cupak. Kan? Kalau baru lepas 1 Ramadan, baru kali 1. Kalau lepas 2 Ramadan, kali 2. 5 cupak kali 2 Ramadan, 10 cupak. Itulah yang dimaksudkan fidyah yang berganda tadi. Memberi fidyah kepada orang di luar kawasan. Boleh tak? Fidyah boleh diberikan kepada fakir dan miskin. Fidyah ni nak bagi kat siapa? Kepada fakir, miskin. Boleh tak nak bagi kat luar kawasan dan luar daerah kita? Boleh. Membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Ta'jilul fidyah. Boleh tak? Melakukan ta'jil, iaitu membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Umpamanya bulan Rejab tidak dibolehkan kerana belum masuk Ramadan lagi. Dibolehkan jika ta'jil fidyah dalam bulan Ramadan. Dia nak bayar siap-siap sebelum Ramadan, tak boleh. Fidyah untuk seorang sahaja. Contohnya jika hari puasa yang ditinggalkan 10 hari, maka fidyah yang akan dikeluarkan ialah 10 mud beras. Betul? Kesemua 10 mud ini boleh diberikan kepada seorang miskin atau fakir. Dia nak abang macam ni. Boleh tak kalau fidyah dia 10 cupak beras, dia nak bagi kat seorang? Boleh tak? Boleh. Kalau fidyah puasa dia 80 mud beras, contoh 80 cupak beras, dia nak bagi kat seorang, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, dah. Masalah yang seterusnya, satu fidyah dia nak bahagi 2. Hak secupak tadi, setengah cupak dia nak bagi kat orang miskin ni, setengah cupak lagi dia nak bagi kat orang miskin lain pula. Boleh tak? Yang tu tak boleh. Seorang miskin boleh menerima 1 cupak ataupun beberapa cupak. 30 cupak, 1 cupak, 10 cupak, 90 cupak, boleh. Walau bagaimanapun, 1 cupak fidyah tak boleh dibahagikan. Setengah satu kepada orang miskin ni, setengah lagi kepada orang miskin ni, tak boleh. Selesai tajuk fidyah, tajuk kafarah.